No, cepat. Ha. Kat mana? Ada kat Taman Esa. Taman Esa. Oh, bunga sini juga. Sini lah. Nak cakap sikit. Boleh, sekejap. Azan, kau nak duit tak? Duit? Hmm. Aku boleh ke? Aku pun tengah pokai sekarang ni. Tapi kau kena buat something lah. Buat something? Yeah. Buat apa tu? Sebab minggu depan kan JPP kan. So aku tanding. Okay. Aku nak kau vote aku lah. Vote kau? Kau ajak member kau vote aku gak. Oh. Kau bagi duit lah. Okay tak? Okay. Berdasarkan video tadi, itulah contoh rasuah. Rasuah ialah perbuatan memberi atau menerima sesuatu bagi mendapatkan kelebihan yang tidak sepatutnya. Dalam Islam, rasuah adalah dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, pemberi dan penerima rasuah kedua-duanya masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad. Rasuah bukan sekadar salah undang-undang. Ia adalah pengkhianatan amanah. Mengapakah rasuah bahaya? Yang pertama, meruntuhkan ekonomi negara. Apabila projek diberi kepada orang yang memberi rasuah, hasilnya ialah pembaziran. Projek terbengkalai, duit rakyat hilang. Ini menyebabkan kos sara hidup meningkat dan negara rugi berbilion ringgit. Yang kedua, menghancurkan keadilan dan kepercayaan orang jujur dinafikan hak. Orang tidak layak naik pangkat. Masyarakat hilang percaya kepada sistem. Bila kepercayaan hilang, negara menjadi lemah. Yang ketiga, menyuburkan jenayah dan penindasan dengan rasuah. Penjenayah terlepas, undang-undang boleh dibeli dan rakyat biasa menjadi mangsa. Kesan rasuah dalam kehidupan harian. Kadang-kadang kita terfikir, rasuah hanya berlaku dalam politik. Sebenarnya, ia bermula dari perkara kecil. Bayar untuk lulus lesen, bagi hadiah supaya kerja dipercepatkan, pilih kawan untuk projek walaupun orang lain lebih layak. Perkara kecil inilah yang akhirnya membentuk budaya rasuah. Budaya ini kemudian membesar hingga menghancurkan sebuah negara. Yang keempat, tanggungjawab kita. Sebagai Muslim, kita adalah khalifah Allah. Kita dipertanggungjawabkan untuk menjaga amanah, keadilan dan kebenaran. Rasuah tidak boleh dibiarkan normal. Untuk membebaskan ummah daripada rasuah, kita perlu tolak rasuah walaupun sekecil mana. Laporkan salah laku, didik diri dan keluarga tentang integriti, amalkan amanah dalam setiap tugasan. Rasuah bukan sekadar perbuatan salah, ia adalah racun yang membunuh tamadun. Jika ingin melihat negara yang makmur, bersih dan dirahmati Allah, maka pembersihan itu bermula dari diri kita. Terima kasih.